Palestina yang pagi semaya raya ujian guru akhir takbir selalu bodoh dan lama radio pagi ramalan tapi termasuk satu sebenarnya itu yang sejak pada hari ini sampai 10 pagi hari di masjid Jami kita dan apa ini punya apa dia di beli beras terluar di bangsa yang punya paten fah yang punya paten kosong tidak السلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم رضي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله الذي فضل أوقات رمضان على غيره من الأزمان وضاعف فيه الأجور والإنعام ووفق لاغتنامه أهل الطاعة والإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
خير من صلى وصام وقام. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meninggikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bersungguh-sungguh dan bertukul lumus melakukan ibadat dan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia, dan juga dilepaskan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dan sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil pada awal Ramadan, dekat-dekat nak habisnya Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah bagi pada kita nikmat kesihatan, yang mana dapat kita melaksana, kita boleh buat ibadat dengan sempurna dalam bulan Ramadan, kerana diberikan oleh Allah nikmat sihat kepada kita. Sebab tu nikmat sihat ialah nikmat yang paling tinggi, nikmat yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, tetapi nikmat sihat tak ada orang yang tahu harganya sihat ni yang sebenar. Malaikat orang tahu sungguhnya nikmat sihat itu ialah kena pada orang yang sakit. Wasihatu la ya'rifu qadraha illa al-marad. Orang sihat ni tak tahu nikmat sihat. Sebab tu masa sihat dia kadang-kadang dia buat mudah dengan masa sihat dia. Yang tahu sungguh nikmat sihat siapa? Ialah orang yang uzur, orang yang sakit, yang dia tahu nikmat sihat. Supaya juga nikmat hidup yang Allah Ta'ala beri lagi pada kita hari ini, masih kita boleh jadi tetamu Ramadan, berada pada bulan Ramadan. Nikmat sihat, nikmat hidup yang Allah Ta'ala bagi berharga banyak mana, besar mananya nikmat hidup ni. Orang hidup tak tahu, kata Imam Al-Ghazali, al-hayatu la ya'rifu qadraha illa al-mautah. Orang hidup dia tak tahu nikmat hidup dia. Malaikat hak tahu sungguh nikmat hidup, masa hidup kan banyaknya ganjaran, ialah orang yang telah mati, orang yang telah meninggal dunia, orang yang sedang berada dalam kubur, sehingga dia minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala nak balik kelik, walaupun satu subhanallah dia boleh kata pun tak apa dah, kerana berharga mahal bagi dia hidup itu. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, dengan sebab tu jangan kita melengah-lengahkan nikmat hidup yang Tuhan bagi pada kita sehari dua lagi. Tuan-tuan sedang Jumaat yang dirahmati Allah, tahun ni kita boleh jadi tetamu Ramadan. Tahun depan belum tentu yang kita nak dapat sambutnya Ramadan. Kemungkinan Ramadan ini jadi Ramadan yang terakhirnya bagi kita. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah, hampir sebulan, dekat-dekat sebulan dah kita masuknya Ramadan, dan kita dapat beribadah kepada Allah, bermacam-macam ibadat, bermacam-macam kita buat benda kebaikan, kebajikan. Tarawih dengan sempurnanya, yang banyak ganjaran tarawih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Pia-pia yang semaya tarawih bersama dengan imam berjamaah, sehingga apabila tu imam sudah, dia pun baru sudah, dia akan dapat ganjaran yang Allah Ta'ala nak bagi, seumpama dia dapat bangun malam qiyamul lail satu malam. Muslimin sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tak berapa lama, 2-3 hari lagi Ramadan yang barakah ini, Ramadan yang berganda-ganda pahalanya kepada kita, akan nak selamat tinggal kita, nak tinggal kita dah.
Yang mana bulan yang Allah Ta'ala bukakan segala pintu syurga, Allah Ta'ala tutup pintu neraka, Allah Ta'ala ratakan segala syaitan. Adanya 2-3 hari lagi bulan ini akan tinggal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakatis samawati wal ardu wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qila ya Rasulullah ayyu musibah? Qala sallallahu alaihi wasallam dhahabu Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sampai akhir malam Ramadan, maka Nabi kata telah teriak, dan teriaklah oleh bumi dan langit, 7 lapis langit akan menangis, bumi akan menangis, dan malaikat-malaikat akan teriak kerana musibah di atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksudkan musibah? Yang bolehnya langit itu teriak, bumi teriak, malaikat teriak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah musibah itu ialah Ramadan nak tinggal kita. Kerananya dalam bulan Ramadan itu doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala amal kebajikan diganda-gandakan. Itulah yang dikatakan musibah. Apabila habisnya Ramadan, maka terbuka semula pintu neraka. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dengan sebab itulah marilah kita sama-sama memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi pada akhir Ramadan ini, kita banyak beriktikaf di dalam masjid, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abu Zar, ya Aba Dzarrin, inna Allah ta'ala yu'tika ma dumta jalisan fil masjid kulla nafasin yatanaffasu fihi darajatan fil jannah. Wahai Abu Zar, sesungguhnya Allah Ta'ala nak bagi kepada kamu, selama mana kamu berada dalam masjid i'tikaf, setiap menyawa kamu ni, setiap yang kita duk bernapas, Allah Ta'ala nak bagi satu tekatan dalam syurga Allah. Ramadan ni hebat. Simin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dia tak kira minit, tak kira jam dah. I'tikaf satu nafas, satu kali kita menyawa, Allah Ta'ala nak bagi satu tekatan syurga Allah kepada kita. Tetapi kita usahalah memperbanyakkan kita berada dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sama-sama kita memperbanyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa hamba-Nya. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan, semacam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisul qudsi, Allah Ta'ala kata, aznaba abdi dzamban, telah berdosalah oleh hamba aku akan satu dosa, maka hamba itu pun dia kata, ya Rabbi ighfirli, ya Allah ampunkan dosa aku. Apabila hamba kata, ya Allah ampunkan dosa aku, Allah pun akan berkata, aznaba abdi zamban, telah berdosalah oleh hamba aku satu dosa, fa'alima anna lahu rabb yaghfiru dzunub yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Allah Ta'ala kata hamba aku berdosa, tapi dia tahu, kata dia tu ada Allah yang mengampunkan dosanya, dan ada Allah yang boleh azab kalau Tuhan tak ampun dosa dia. Duduk biasa, sum'adah, kemudian buat pula dosa hamba ini. Kemudian apabila dia buat dosa, maka dia pun berdoa, dia minta ampun pula, ya Allah ighfirli dzambi. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman pula, telah berdosalah oleh hamba-Ku, tapi dia tahu, fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamb,
Dia tahu kata dia ada Allah yang boleh mengampunkan dosa dia. Maka muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sehingganya akhir sekali Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qad ghafartu li 'abdi faf'al ma syaa. Allah taala kata, aku ampunkan dosa hamba-Ku. Kalau dia buat pula, dia bertaubat pula, maka aku nak ampun dosa dia. Sebab tu muslimin sidang Jumaat, kita orang yang kena dosa. Sebab kita bukan maksum. Tetapi adakah kita bertaubat ataupun tidak bertaubat? Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, ayat berkata, orang mukmin apabila di akhirat dia masuk kena azab Allah. Dia azab sebab apa? Litathhiriz dzunub, kerana nak membersihkan dosa dia yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun Ramadan akan tinggal kita, Ramadan nak tinggal kita tak berapa hari lagi, tetapi kita ada satu amalan yang mana amalan ni kalau kita buat sama dengan orang puasa siang hari dan sama dengan orang bangun qiyamul lail satu malam. Amalan ni kata Nabi sama dengan dia puasa dan sama dengan dia bangun semaya tahajud dan qiyamul lail seluruh malam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'min la yudrika bi husnil khuluq darajatal qa'imis sha'im atau kama qala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin dia akan dapat pahala dia sama dengan orang yang diri malam dan sama dengan orang yang puasa pada waktu siang hari, ialah dengan amalan dia buat akhlak yang baik. Dia tak merusakkan orang, dia tak mensusahkan orang. Kata Hasan Basri, apa muraknya husnul khuluq? Ialah dia menahankan diri, dia tak buat menyakiti orang, sama ada dengan perbuatan dia ataupun dengan perkataan dia. Yang kedua, kata Hasan Basri, dia sentiasa senyum kepada saudara yang ada satu kalimah la ilaha illallah. Tak kira bahasa mana, tak kira kulit mana, dia sentiasa manis muka. Yang ketiga, dia suka memberi benda yang ada pada dia, sama ada tenaga dia, harta benda pada dia, bantunya masyarakat ataupun ilmu pengetahuan dia akan sebar kepada masyarakat. Inilah amalan walaupun habisnya Ramadan, tetapi tetap kita akan dapat pahalanya puasa dan qiyam, ialah kita akhlak yang baik, contoh yang baik, berbudi yang baik dengan saudara-saudara kita, dengan adik-adik beradik kita. Dan satu amalan lagi yang hebat, lepas daripada puasanya Ramadan, kita ada satu puasa yang dikatakan puasa Syawal, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang puasanya Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikut ni hari puasa sunat ni hari daripada bulan Syawal, maka dia akan dapat qasiyamid dahri, dia akan dapat puasa setahun pahalanya. Mudah-mudahan kita berazam dan Syawal tahun ini kita cukup ni hari, barulah kita akan dapat pahala setahun puasa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله
ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun พี่น้องที่รักทั้งหลายของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อีกไม่กี่วันรอมฎอนอันประเสริฐจะจากเราไปวันนี้เราเป็นแขกของรอมฎอนไม่รู้ปีข้างหน้าเราจะได้เป็นแขกรอมฎอนบางทีรอมฎอนปีนี้เป็นรอมฎอนสุดท้ายชีวิตของเราด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังที่อัลลอฮฺชีวิตเรามาทำให้สุดความสามารถอิบาดัตต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เพราะอามัลอิบาดัตนี้ให้ประโยชน์กับเราหลังจากเราเสียชีวิตหลังจากเราตายลุกมานุลฮะกิมได้วะซียะห์กับลูกของเขาว่าอินนันนาสซะลาซุอัสลาแท้จริงนี้แบ่งส่วนในของเรานี่แบ่งเป็น3ส่วนอัสซุลุซุลิลละ1ส่วนให้กับพระเจ้าให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะซุลุซุลินัฟซิฮิและ1ส่วนของร่างกายเราให้กับตัวเราเองวะซุลุซุลิดดูดและ1ส่วนให้กับนอนพี่น้องที่รักทั้งหลายก็อัลลอฮฺ تعالى 1ส่วนที่เราต้องให้กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นก็คือฟะรูฮุฮุวิญญาณของเราเมื่อถึงอาจาลที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดอัลลอฮฺ تعالى จะเอาวิญญาณออกจากร่างของเราและก็1ส่วนที่ได้รับประโยชน์กับเรานั่นก็คือฟะอามาลุฮุอามาลันของเราการละหมาดและอิบาดะห์ของเราทำเยอะเราก็ได้ผลบุญเยอะเราจะได้รับผลประโยชน์เยอะหลังจากเราตายไปและก็คือให้กับนอนนั่นก็คือจิสมุฮูร่างกายของเราเมื่อเราฝังไปในกุโบร์พี่น้องที่รักทั้งหลายของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อคืนสุดท้ายของรอมฎอนบะกะติสสะมาวาตุวัลอัรฎ์วัลมะลาอิกะฮ์ท้องฟ้าจะร้องไห้แผ่นดินจะร้องไห้บรรดามลาอิกะฮ์ก็จะร้องไห้เพราะอะไรเพราะรอมฎอนจากเราไปด้วยเหตุนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่ารอมฎอนจะจากเราไปแต่เรามี1อามัลที่รอซูลุลลอฮิ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเราจะได้รับผลบุญเหมือนกับเราได้บวช1วันและก็ได้กับกิยามุลไลล์1คืนอามัลนั้นก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลมุอ์มินละยุดริกะบิฮุสนิลคุลกิดะเราะญะตัลกออิมิศศออิมแท้จริงมุมินนั้นเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่บวชและก็คนที่ตื่นกลางคืนทำการละหมาดกิยามุลไลล์นั่นก็คือคนที่มีมารยาทที่ดีกับคนอื่นเป็นมารยาทที่ดีไม่ทำให้คนอื่นปวดร้าวแม้ว่าด้วยการกระทำหรือว่าการพูดวาจาท่านฮัสซันบอซอรีได้กล่าวว่ามารยาทที่ดีนั้นได้แบ่งเป็น3ส่วนอย่างแรกเราไม่ทำให้เขาปวดเราไม่ทำให้เขาเจ็บหรือว่าเสียใจด้วยการกระทำหรือว่าการคำพูดอันที่2เรามีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อเราได้พบคนอิสลามให้สลามอันที่3เราให้ที่มีอยู่กับเราให้กับคนที่ด้อยโอกาสแม้ว่าเราจะช่วยในกำลังของเราหรือว่าสมบัติของเรานี่ก็คือฮุสนุลคุลุกผู้ใดทำตามอันนี้เขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับคนที่บวชและก็คนที่กิยามุลไลล์แม้ว่าไม่ใช่เดือนรอมฎอนแล้วก็พี่น้องทุกท่านหลายแล้วก็มีอีกอามันเมื่อจบรอมฎอนไปเราจะมีการบวชศีลอดเดือนชาวาล6วันผู้ใดก็ตามแต่ถ้าเขาบวชรอมฎอนแล้วก็ตามด้วย6วันชาวาลเขาจะได้รับผลบุญเหมือนกับเขาได้บวช1ปีเราไม่สามารถที่จะบวช1ปีทุกวันแต่ว่าเราสามารถที่จะลงทุนที่จะได้รับผลบุญ1ปีก็คือเดือนรอมฎอนแล้วก็6วันในวันชาวาลอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهيدهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وقصر أعمارهم وامه آثارهم واقطع دابرهم وأنزل من بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم اجعلنا ختمت لنا شهر رمضان بغفرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعلنا من الخاسرين في شهر رمضان. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم رحمة عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. طيب مسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا وبعد الجمعة الرحمن. الحمد لله رب العالمين مالك الدين إياك نستعين صراط الذين واشكروا لي وتقوا أيها الذين استعينوا بالله الأحياء
الأموال والأنفس والثمرات سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد للعالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن كل شيء لعلكم تذكرون ففروا إني لكم نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم مبين. الله أكبر. سمع الله لمن الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد لله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد يميت وعلى كل شيء قدير. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو حي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض لا يؤوده ما هو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إلهنا بجودك تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم هون علينا في سخرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا من بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. ربنا تقبل دعانا إنك أنت السميع وعلينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولا الله منا اللهم صل على سيدنا محمد.